Kau time semua balik benda dah kau nak shower tu pegang kau nak kan. pegang. Itu Tu kau cari penyakit. Silap kereta tu tukar lane kan. Faham. Masuk ni pula. Okey, ni sebab aku tak pernah dalam satu komuniti yang besar. Motor ni komuniti yang besar kan. For me besar lah. Kau dalam komuniti macam ni kan. Kau rasa kau boleh buat connection yang related dengan kerja kau tak? Maksudnya bisnes kau ke, commission job kau ke? Commission job sekarang tak pernah lagi. Ha. So far job lah. Ha. Bila aku jumpa dengan orang-orang sini, sebab mostly yang grup motor aku ni orang-orang yang berumur. Okey. Ada je kadang-kadang bila jumpa aku, dia kata, Al, kau ada buat-buat ni kan, boleh kau tolong-tolong ni je. So aku pun go ahead aja lah. Faham. Just go ahead. Sometimes orang offer aku macam suruh kerja dengan orang pun ada, tapi sebenarnya aku macam tak nak. I love my job. Aku appreciate kalau orang panggil aku dengan dia. So tu je lah. So kira betul macam apa orang cakap, Islam cakap kan, makin banyak kita bersilaturahim, makin besar kita punya rezeki. Yes, betul. Macam tu lah.